Lampu bateri ni muncul pun korang buat-buat buta, buat-buat tak nampak je. Tiba-tiba kereta mati tengah jalan, masa tu baru nak menangis tengah jalan. Kalau lampu bateri ni muncul dekat meter kereta korang tu, dia bukan suka-suka nak menyala, tak ada apa-apa. Kalau dia menyala tu maksudnya adalah problem tu. Biasanya kalau lampu bateri tu muncul sebab ni alternator ni yang ada masalah. Biasanya masalah dia alternator ni dia dah tak boleh nak cas bateri korang ni dengan betul lah. Bila dia tak boleh nak cas, bateri pun tak dapat pengecasan yang sepatutnya, itu lampu bateri tu boleh naik. Yang kedua, boleh jadi juga sebab ini terminal bateri korang ni longgar, atau boleh jadi fuse ada yang putus, ataupun ni korang punya fan belt ni dah longgar, dah tak optimum. Kalau lambang bateri naik dekat meter dan masalah dia sebabkan alternator ni, lepas tu korang buat bodoh je, bahaya tau. Sebab kereta korang boleh mati tengah jalan tiba-tiba je. Kenapa kereta korang boleh mati tengah jalan kalau alternator problem? Sebab alternator ni function dia untuk cas bateri korang ni. Kalau dia problem, dia tak boleh nak cas bateri ni. Bila dia tak boleh cas, bateri korang akan kong habis. Itu yang kereta korang boleh mati terus tengah jalan. Kan ya tu. Kalau kereta korang tu mati dekat jalan kampung macam ni, tak apalah juga lagi. Kalau mati dekat tengah highway tu, tak kena ya tu. Dalam kereta ada anak bini, ada mak bapak ke, fikir-fikirkanlah. Kalau lambang bateri tu dah muncul kat meter kereta tu, cepat-cepat pergi bengkel cek apa masalah. Jangan nanti tiba-tiba kereta mati tengah jalan, nak salahkan orang lah, nak salahkan kereta lah. Ish.